Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hidup tiada bermaruah, kemana pergi dipandang rendah? Hidup sengsara mati pun susah, akhirnya masuk ke dalam pelimbah. Apabila tidak dihormati orang, tanda maruahnya sudah melayang. Apabila kelakuan tidak senonoh, disitulah tempat maruahnya jatuh. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih membaca buku tentang kesantunan dan semangat Melayu karya besar Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang ke-11, iaitu semangat menjaga dan mengekalkan maruah bangsa. Berikut ini adalah ringkasannya. Apabila telus dan ikhlas, apabila telus dan ikhlas dijadikan amalan, tolong menolong rela berkorban, kemanapun pergi beroleh kehormatan, maruah berdiri orang pun segan. Apabila hidup berpada-pada, selalu mensyukuri apa yang ada, kemewahan dunia takkan dipandangnya. Disitulah tegak tuah dan maruahnya. Apa tanda, apa tanda orang bermaruah? Taat setia memegang amanah, diberi kepercayaan tidak menyalah, diberi tanggung jawab tidak berbelah. Apa tanda orang yang celaka, memikul amanah ia durhaka, taatnya hanya di mulut saja. Setianya sekedar mengambil muka. Apa tanda, apa tanda bangsa bermaruah? Pertama ada rumah tangganya, kedua ada dusun pusakanya, ketiga ada kampung halamannya, keempat ada hutan tanahnya, kelima ada suak sungainya, keenam ada payung panjinya. Ketujuh ada adat lembaganya. Kedelapan ada ico pakaiannya, kesembilan ada undang barisnya. Kesepuluh
ada ladang tumpuknya.